Kurangnya minat merupakan antara punca utama masalah keciciran pelajar di sekolah-sekolah negara ini. Saudara, guru-guru di Singapura adalah antara pengguna paling aktif di dunia bagi kecerdasan buatan atau AI dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Syarif Ikhwan bin Ken Fui. Pembentangan ini disediakan bagi memenuhi keperluan tugasan bagi kursus GPPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan, dan pensyarah bagi kursus ini ialah Encik Nordin bin Ismail. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memulakan dengan satu persoalan. Apakah maksud guru berjiwa pendidik? Adakah guru hanya bertanggungjawab menyampaikan ilmu di dalam bilik darjah, atau sebenarnya peranan guru lebih jauh besar daripada itu? Pada masa kini, sistem pendidikan menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya ialah murid semakin kurang minat terhadap pembelajaran yang bersifat tradisional selain perkembangan teknologi yang sangat pesat. Murid hari ini hidup dalam dunia digital yang penuh dengan maklumat, media sosial serta pelbagai bentuk hiburan digital. Keadaan ini menyebabkan kaedah pengajaran yang bersifat satu hala tidak lagi begitu berkesan. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat murid untuk belajar. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja perlu menyampaikan ilmu, malah perlu memiliki jiwa pendidik yang mampu membimbing, memberi inspirasi serta membentuk sahsiah murid. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan Malaysia telah menetapkan beberapa aspirasi pendidikan bagi memastikan murid yang dilahirkan bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki kemahiran dan nilai yang seimbang. Baiklah, kita pergi kepada aspirasi pendidikan Malaysia. Aspirasi pendidikan Malaysia merujuk kepada maklumat yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Terdapat beberapa aspirasi utama yang diberi penekanan dalam pendidikan Malaysia. Kemahiran berfikir. Aspirasi pertama ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merujuk kepada keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan analitikal. Dalam dunia yang semakin kompleks, murid tidak lagi hanya perlu menghafal fakta tetapi perlu mampu memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, murid perlu mampu menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, membuat keputusan serta menghasilkan idea baru. Kemahiran ini amat penting bagi melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, kemahiran memimpin. Aspirasi kedua ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin bukan sahaja merujuk kepada kebolehan memimpin orang lain, tetapi juga kebolehan memimpin diri sendiri.
murid perlu dilatih untuk mempunyai keyakinan diri, bertanggungjawab terhadap tugas serta mampu bekerjasama dalam kumpulan. Sebagai contoh, aktiviti seperti kerjasama berkumpulan, pembentangan dan projek berkumpulan dapat membantu murid membina kemahiran kepimpinan sejak di bangku sekolah lagi. Kemahiran Dwibahasa. Aspirasi seterusnya ialah kemahiran Dwibahasa. Dalam sistem pendidikan Malaysia, murid digalakkan menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa, iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Penguasaan kedua-dua bahasa ini sangat penting kerana ianya membantu murid berkomunikasi dengan lebih berkesan serta membuka peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pekerjaan masa hadapan. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Selain pencapaian akademik, pendidikan juga menekankan pembentukan sahsiah dan nilai moral dalam diri murid. Nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, hormat menghormati dan disiplin amat penting dalam membentuk individu berakhlak mulia. Melalui pendidikan yang menekankan nilai etika kerohanian, murid bukan sahaja menjadi individu yang berilmu tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Seterusnya, identiti nasional. Aspirasi yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional merujuk kepada pembentukan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara. Murid perlu memahami sejarah, budaya serta nilai-nilai masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini bagi memupuk semangat perpaduan serta rasa tanggungjawab terhadap negara. Secara keseluruhannya, aspirasi pendidikan bertujuan melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai jati diri yang kukuh. Seterusnya, kita beralih kepada Hala 7 pendidikan. Bagi mencapai aspirasi tersebut, sistem pendidikan Malaysia juga telah menetapkan beberapa Hala 7 pendidikan yang selaras dengan perkembangan dunia semasa. Yang pertama, pembelajaran abad ke-21. Salah satu Hala 7 utama pendidikan ialah pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 menekankan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memberi penekanan kepada kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreatif. Dalam pembelajaran abad ke-21, murid tidak lagi hanya mendengar penerangan guru tetapi turut terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan, kerja kumpulan, pembentangan dan penyelesaian masalah. Seterusnya, penggunaan teknologi digital. Hala 7 pendidikan yang kedua ialah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi telah membuka pelbagai peluang dalam bidang pendidikan. Guru kini boleh menggunakan pelbagai objek pembelajaran digital seperti video pembelajaran, animasi, infografi, kuis dalam talian dan aplikasi pendidikan. Penggunaan bahan digital ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menarik, malah membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih mudah. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video animasi untuk menerangkan konsep yang kompleks atau menggunakan kuis digital menguji kefahaman murid secara interaktif. Pembelajaran kreatif dan inovatif. Hala 7 pendidikan yang seterusnya ialah pembelajaran kreatif dan inovatif. Guru digalakkan menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel dan menarik. Guru digalakkan menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel dan menarik seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran kolaboratif. Pendekatan ini dapat merangsang pemikiran kreatif dalam kalangan murid serta membantu mereka mengembangkan potensi diri. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat, iaitu peranan guru. Dalam usaha merealisasikan aspirasi dan Hala 7 pendidikan ini, peranan guru merupakan peranan yang amat penting. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi memainkan pelbagai peranan dalam membentuk perkembangan murid. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru berperanan sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru membantu murid menerangkan ilmu secara aktif. Guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta memberi peluang kepada murid untuk bertanya, berbincang dan berkongsi idea. Yang kedua, guru sebagai pembimbing.
Guru berperanan sebagai pembimbing di mana guru membimbing murid bukan sahaja dalam aspek akademik tetapi juga dalam pembentukan sahsia dan nilai moral. Guru membantu murid mengenal potensi diri serta memberi dorongan supaya murid terus berusaha mencapai kejayaan. Yang ketiga, guru sebagai inovator. Guru berperanan sebagai inovator. Apa itu inovator? Guru perlu sentiasa mencari kaedah pengajaran yang kreatif dan menarik. Penggunaan teknologi digital, bahan visual dan aktiviti interaktif dapat membantu meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir ialah guru sebagai inspirasi murid. Selain itu, guru juga menjadi sumber inspirasi kepada murid. Sikap dedikasi, kesungguhan dan komitmen guru dalam mendidik dapat memberi motivasi kepada murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Seseorang guru yang berjiwa pendidik mampu memberi kesan yang besar dalam kehidupan murid. Baiklah, sebagai kesimpulan, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia bertujuan melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai jati diri yang kukuh. Dalam usaha mencapai maklumat ini, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai fasilitator, pembimbing, inovator dan juga sumber inspirasi kepada murid. Guru yang mempunyai jiwa pendidik akan mendidik dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan komitmen. Melalui usaha dan dedikasi guru, generasi masa depan dapat dibentuk menjadi individu yang berkualiti dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik merupakan tonggak utama dalam membentuk masa depan pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're